pertama di rumah PY. Okey, ni Kak PY tengah pakaikan baju untuk anak dia. Hai Haris. Hai Kak Long. Selamat Hari Raya. Abang. Apa selamat Hari Raya? Selamat Hari Raya. Ni Mak PY. Mak tengok Mak. Celak comel pula. Mak cakap Mak selamat Hari Raya. Saya Puan Masliah Mak PY mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf lahir. Saya Encik Salidin Karim mengucapkan selamat Hari Raya NJPC. Mak? Maaf Zahir Jamati. Weh, Mak. Ni rendang dinding. Ya, saya. Selamat Hari Raya. Selamat Raya, hai. Ni rendang Tok Mak. Ni kuah kacang Tok Mak. Ini lodeh. Yang ini sama Hiris dan itu Mian. Mian, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, dia tengah makan. Yang ni ingat lagi tak Mak Adin 2 tahun lepas. Ni Mak Adin dulu anak dia seorang. Sekarang anak dia dah 2 orang. Dia buat makan. Yeay. Ni rumah PY Hari Raya pertama. Okay, yang ini yang cantik, comel, handsome ni anak saudara PY yang baru. Nama dia Aish. Aish, hey. Hey. Comel. Comel tak? Dia punya baju tahun ni warna biru. Ni Abang Ryan. Comel tak? Comel sangat dia ni. Comel. Dah ke? Okey. Sekarang kita semua nak pergi ambil gambar family dekat kedai gambar lah, dekat studio. Dekat sini je, tak jauh, kat Pejawa ni je. Dan semua orang pun join juga. Dan dekat situ ada baby Mika pun ada juga. Princess Aisyah pun ada juga. Dan juga Mola. Mola sibuk main game. Okay. Dan juga ada Shantot. Ada Aaron. Hai Aaron. Hai. Nak pergi mana ni?
Ambil gambar dengan Tok Mak, dengan Tok Ayah dan juga semua orang. Okey, lagi satu naik kereta yang belah sana. Kita naik 2 kereta je beramai-ramai untuk pergi ambil gambar. Ini kecil. Okey, nanti dah sampai dekat kedai gambar di kita tunjukkan. Bye. Bye. Apa? Kedai gambar penuh, jadi kena tunjukkan. Dah. Ambilkan gambar. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Hari ni dah seharian ya. PY record video hari raya pertama tahun 2016 bersama dengan keluarga PY. PY kat sini nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun terlanjur bicara dekat korang semua, terutamanya PY punya subscribers. Terima kasih sangat-sangat. Di sini PY nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua. PY harap korang semua tahun ni dapat menemui kebahagiaan yang korang nakkan. Mungkin dapat menghubungkan balik tali silaturahim yang mungkin dah terputus beberapa tahun sebelum ni. Kita berkumpul satu family dan kita dapat menyambut bulan Syawal untuk meraihkan kemenangan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Nampaknya itu sahaja. Terima kasih sebab sudi menonton video PY. Jangan lupa untuk subscribe channel PY Princess Yanti, follow PY dekat Instagram dan juga Twitter. Kunjungi blog PY Princess dan Shanti _Swadamai dan jangan lupa untuk like fanpage PY Princess Yanti. Kita jumpa lagi. Bye. Bye. Bye Ryan. Bye.